Habislah. Benda dah berlaku, mana boleh diulang lagi? Kenapa ni? Saya nak tonton kartun yang bermula pukul 6. Saya memang nak sangat tonton kartun tu. Sedang-sedang dah lebih pukul 7. Lah, itu kan ceritanya. Nobita, ada panggilan dari Shizuka. Habislah! Saya dah janji nak pergi bermain. Maaf ya, maaf. Lama saya tunggu awak. Maafkan saya, Shizuka. Sayang, abang dah balik. Abang! Tak mungkin. Kamu lupa beli silih peringatan tu ke? Saya lupa beli. Kan ke papa dah pesan banyak kali. Habislah. Kali ni apa pula? Saya lupa yang saya ada banyak kerja rumah hari ni. Awak ni kan memang betul lah. Selalu lupa benda-benda yang penting. Lepas tu kecoh pula. Bukannya saya sengaja nak buat macam tu. Apalah. Saya tahu. Macam mana kalau cuba guna alat ni? Suis masa kegunaan manusia. Sekarang ni lagi 3 minit ke pukul 8. Kita setkan suis masa ni ke pukul 8. Dah set. Sini, bagi tangan awak sekejap. Apa awak buat ni? Saya tengah sibuk lah. Janganlah kacau. Sekejap lah. Apa ni? Peliklah pula jam ni. Alah, pedulikan aja. Buat kerja rumah ya. Yelah, saya tahu. Dia dah keluar. Keluar sikit. Inilah tarian perut. Berjaya. Piang. Perutku menari. Lihatlah ini. Perutku menari lagi. Pandai. Kenapa saya buat macam tu tadi? Sebenarnya macam ni. Saya dah bisikkan pada suis masa ni supaya tepat pada pukul 8 awak akan buat tarian perut. Betul ke? Kalau awak bisikkan semua jadual awak untuk sehari, awak akan lakukan semuanya ikut jadual tu. Wah, kalau macam tu yang akan bantu saya. Baiklah, saya nak buat jadual untuk esok. Eloklah tu, buat jadual betul-betul ya. Saya balik dari sekolah pukul 2 petang. Lepas tu... Mula-mula belajarlah dulu. Tak pun buat kerja rumah. Mustahil lah. Saya tak ada keinginan pun untuk terus hadap meja belajar bila balik dari sekolah. Itu tak ada kaitan pun. Suis masa tu akan buat kita ikut je apa yang kita setkan. Okey juga tu. Kalau dah buat kerja rumah, legalah. Pukul 2 hingga pukul 3 belajar. Pukul 3 pula pergi rumah Shizuka. Bukanlah. Pergi beli buah tangan sebagai tanda minta maaf sebab awak mungkin janji dengan dia. Yelah kan. Pergi ke kedai dekat Seleko, beli buah tangan sikit untuk Shizuka. Nah, buah tangan. Wah, terima kasih ya. Awak ni bertimbang rasa lah, Nobita. Pukul 5, saya nak tonton TV. Jadi mesti balik sebelum pukul 5. Sebelum tu, saya nak maraton 20 minit baru balik rumah. Saya mesti tegakkan badan. Tonton TV sehingga 5:30. Habis tonton TV, mandi. Makan malam pukul 6:30. Saya makan dulu. Lepas tu pula... Baik, dah siap. Okey, awak cuma perlu bisikkan semua tu pada suis masa. Baik. Kalaulah setiap hari saya boleh buat seperti perancangan, mesti hebat kan? Pasti awak boleh buat. Apa yang saya buat di tengah-tengah malam macam ni? Saya tengah mengigau ke?
lah. Macam mana sekalipun saya menghadap ke meja ni juga. Nanti jangan-jangan saya... habislah! Saya dah tertukar masa antara pagi dan malam pada sis masa ni. Doraemon, belum bangun tak? Siapa yang belajar waktu-waktu macam ni? Baiklah, saya buatlah ni. Saya belajarlah ni. Kenapalah tengah-tengah malam macam ni saya kena alami perkara macam ni? Mengantuknya. Mengantuk. Saya mengantuk ni. Ini semua salah awak, Doraemon. Keluarkan alat yang pelik macam ni. Sedapnya. Airnya tamat juga. Macam ni bolehlah saya tidur. Kenapa ni? Ke mana pula ni? Yelah, ke rumah Shizuka. Alamak. Benda ni kan. Berhentilah. Tak gunalah benda ni. Ini waktu orang tidur tau tak? Tak boleh. Lemahnya saya. Saya tak tahu macam mana nak hentikan atau tangankannya. Berhenti! Berhenti! Nanti orang akan bangunlah. Siapa yang bising di tengah-tengah malam ni? Sebenarnya perancangan saya datang ke sini pukul 3 petang. Tapi saya nak beli gula-gula getah je. Aduh. Yelah kan, di waktu macam ni ada orang nak beli gula-gula getah, mestilah pakcik kedai tu marah. Nanti Shizuka akan marah jugalah. Nanti dulu. Janganlah. Saya kata janganlah. Janganlah. Sudahlah. Walau macam mana sekalipun, kena masuk juga ke? Dan saya sudah berhenti. Tolonglah berhenti. Tengok macam mana saya nak masuk. Kan berkunci ni. Sudahlah. Nak ke mana ni? Kan saya dah kata berhenti. Berhentilah. Tolonglah jangan buka mata, Shizuka. Saya kena berada kat sini hingga dekat-dekat pukul 5 ke? Seksanya. Nobita, perancangan awak sempurnalah. Maafkan saya. Saya tak berniat nak kejutkan awak. Keluar! Tapi saya tak boleh nak keluar. Saya bukannya merancang untuk ke sini malam-malam macam ni. Semuanya disebabkan oleh benda ni. Saya dah tak boleh buat apa-apa lagi lah. Maksud awak? Oh, macam tu. Ya. Oh, ya. Ini sebagai tanda saya minta maaf untuk semalam. Alah, tak perlulah awak ambil serius. Awak tengah buat apa tu? Mak saja dah tiba. Sekarang adik saya kena berlari maraton pulang untuk balik rumah. Saya pergi dulu. Siapalah yang kata untuk tegakkan badan kena lari maraton 20 minit? Benarnya, saya nak berhenti berlari.
langit sebelah timur dah mula terang lah. Dan saya kena tonton TV yang tak ada siaran untuk 30 minit pula. Sejuknya! Kena sesumbalah nanti. Peliknya. Kamu bangun sendiri je. Bagusnya, baru 6.30 ni. Kalau setiap pagi macam ni kan kebagus. Ini bukannya sarapan. Ini makan malam. Kamu dah bangun awal kan? Cepatlah tukar baju tu. Mana boleh. Hari ni lepas makan malam, saya kena masuk tidur awal lah, Mama. Apa? Budak ni? Hei, Nobita! Apa yang dah jadi ni?